Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Man Fishing dan selamat petang geng. So lah ni pukul 3 petang geng. Video kali ni aku nak DIY aku punya kayak aku geng. Kayak itu aku nak pasang payung kat dia geng. Kira pasang bubur lah kat dia. Aku nak buat menggunakan pipe PVC. So aku pun tak nak cakap banyak geng. So hampa tonton je video ni and jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Okay, let's go. Okey geng, pipe PVC ni sebenarnya aku dah sambung buat siap dah geng. Cuma ada bahagian yang tak siap lagi. Yang tu semua dah siap dah, aku dah cat dah. Cuma tinggal ni lah nak kena cat. Sebab apa aku dah buat siap dah. Sebenarnya hari Sabtu tu kan, aku nak turun ke Pulau Buting. Sebabkan cuaca tak mengizinkan, kena cancel lah geng. Keselamatan kena jaga kak. Sebab lah ni kan musim hujan. Apa tengok, ni baru berhenti lah hujan ni, mendung. So aku nak cat bahagian ni. Cat ni warna hitam. Lepas tu aku akan pasang punya tapak, punya kaki dah ni. So aku nak bagi ada video lah. Aku pun dah lama tak post video. So pelayan video ni. Okay, jom kita cat. Okay, jom kita cat. Ni cat warna hitam. Dulu okay, siap. So tapi dah kering. Okay, dah siap dah. Tunggu dah bagi kering. Okay, dah siap dah cat ni. Semua dah siap dah. Cuma aku kena bagi kering lah. Okay, tak. Tunggu bagi kering je. Okay geng, so kita pasang dia punya tapak. Mana dia punya skru dah. Okay, siap. Kita pasang belah ni pula. Okey geng, siap. Okey, dua belah dah pasang dah geng. Okey, cun. So macam ni dia punya bentuk. Okey, so ni dia punya kaki dia. Mana yang lupa. Okay, susah aku macam ni je, masuk macam ni je. Okay, cun.
masuk pula. Okey, siap. Semua terpasang dia punya bumbung je. Okey. Oh, masuk. Okey, jom kita pasang dia punya bumbung lah. Okey, mantap. Okey geng, semua dah kering dah geng. So kita tinggal pasang dia punya bumbung lah. Okey, jom kita pasang. Kita siap dah. Okay, so kita pasang lah. Okay, haknya ni kubur skru. Kubur 3 skru. Dan yang kecil ni, yang belakang ni. Okay, yang ni aku dah tebuk dah lubang. So cuma tinggal bubuh je lah. Bubuh kat lubang. Kita dah tebuk dah. Itu ini dah masuk dulu dah. Masuk kumpul dia. Okey, belah ni dah siap dah geng. Kita pasang belah ni pula. Okay geng, yang ni aku akan pasang kat bawah tu. Okay geng, dah siap pasang dah geng. Oh, okay, haknya tadi hak bawah tu aku buat ni. Haknya aku tunjuk tadi 1, 2 bahagian tengah ni. Untuk nak cekangkan dia punya bumbung ni. Okay, macam ni dah bentuk dah. Okay, cun. So nanti kita try pergi test kat perbunting ni. Okay, memang cantik ni. Depan, bahagian depan. Okey. Jom saya tunjuk cara nak buang dia pula. Kita tunjuk cara nak buang pula je.
Okey geng. So dah siap dah. So nanti kalau aku turun aku akan ikat lah sini. Tak mau bagi dia jatuh layak apa kan. Jatuh layak susah kak. So nyalakan kita letak kat sini. Okey. Ada orang. So video ku takat ni ya geng. So jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Mantap.